Okey, Assalamualaikum guys. Okey, kali ni aku nak tunjukkan video bukti yang mengatakan ataupun bukti Gemo ni dia kaki fitnah Ini tak guna punya orang ni, dia fitnah Secara terang ini ada dua klip video yang aku nak tunjuk nanti, korang tengok sini. Klip video pertama secara terang dan jelas dia menuduh Datuk Seri Salim menghantar budak dia untuk settle down untuk deal dengan Gomo. Okey, dengar untuk deal dengan Gomo. Okey, tapi itu masa tu di dalam hutan dia live ataupun klip video tu dia live di dalam hutan. Dan klip video yang kedua iaitu recording yang dia berada di rumah selepas 2-3 hari dia keluar dari hutan. Dia buat live, dia mengatakan yang dia tidak tuduh Datuk Seri Salim tetapi dia kata ada pihak lain iaitu rakan-rakan Datuk Seri Salim yang dikatakan sebagai kartel iaitu yang dipercayai, yang nama yang disebut tu dipercayai adalah Tan Sri Azam Baki, Datuk Seri Hasbullah iaitu pengarah AMLA PDRM, dan dua orang tu yang aku tak berapa nak kenal iaitu Datuk Zamri dan juga Datuk Akbar yang mengatakan mereka ni sebenarnya yang menghantar orang untuk deal dengan dia, bukannya Datuk Seri Salim. Korang tengok split a second dia tipu. Okey, dan aku heran geng-geng wali jubur ni, kau ni terlalu percaya sangat dengan kau punya Malikul Jubur kau ni. Terang benderang, terang dan nyata dia menipu. Dia menipu, kau orang masih lagi percaya. Aku pun tak tahu dah tapi apa-apa pun let's go roll the VT, kita tengok, kita layan, and then kemudian kau orang fikirlah sendiri. Okey, Malikul Jubur kau ni dah terlebih koroi ke apa agaknya lah kan okey, let's go to the zoo. Salim Kunyit Kongkang, Salim Abdul Rahman, supplier nasi ayam non. Engkau tak payah nak gempak-gempak lah. Cuba nak hantar orang lah. Ni terbaru ni nak deal lah. Tak ada deal dengan aku. Kan aku dah cakap, dengan aku ni tak ada deal. Aku ni amar makruf nahi mungkar. Orang macam kau tu aku akan lawan. Ini kau nak hantar orang pergi deal dengan aku, buat apa? Tak payah. Aku ni tak lapar dengan duit kau. Orang lain boleh lah, kau nak bagi gift lah, kau nak bayar duit lah, kau nak settle kau, macam-macam lah. Aku tak heran pun. Cuma dengan aku ni kau tak ada nak deal. Cuma aku nak bagi tahu, ada dua pilihan je aku bagi tahu kau kan. Pertama, kau bertobat. Keduanya perang. Itu je. Ada dua pilihan je. So aku dah bagi pilihan kat kau kan. Dah lama dah aku bagi pilihan. Tapi kau nak berperang dengan aku. So bila kau nak berperang aku, kau janganlah salahkan aku pula. Kau tak boleh nak makan aku, kau tak boleh nak inai aku. Kau bayar budak-budak kau tu, macam-macam orang semua tu, bayar untuk serang aku. Pun aku tak load juga, aku tak layan. Sekarang ni kau nak deal dengan aku. Sorry, Salim Abdul Rahman, tak payah, kau tak payah nak deal dengan aku. Aku bagi dua pilihan je, bertaubat ataupun perang. So kalau kau dah pilih jalan perang, kau perang sampai habis lah. Ini nak pergi deal-deal pula dengan aku ni. Kau ingat aku apa? Lapar duit. Kau ingat aku ni apa? Harap sangat duit haram kau tu. Kepada semua yang lain, orang macam Salim Kunyit Kongkang ni, kita jangan bagi ruang, bagi can. Sebab apa? Ni perosak ni. Perosak kepada negara ni. Benda yang haram, dia nak halalkan. Apa dia fikir dengan dia tabur duit tu, ingat dia boleh beli semua orang. Kepada Salim Abdul Rahman, kau tak kenal aku siapa, aku dah cakap kau. Awal aku dah cakap kau tak kenal aku siapa tau, Salim Abdul Rahman. Sekarang ni aku rasa kau dah kenal aku siapa. Jadi kalau kau kenal aku siapa, bertaubat ataupun perang je. Aku bagi pilihan. Kau jangan nak hantar biawak-biawak hidup kau tu nak pergi settle dengan aku ni. Tak ada. Aku ni tak ada harga kalau nak beli aku. Siapa pun tak boleh beli aku lah. Pegang pada amar makruf nahi mungkar. Kita pun sama kan macam tu guys. Dalam perjuangan ini, amar makruf nahi mungkar. Salah kita kata salah, betul kita kata betul. Tapi orang macam Salim Kunyit Kongkang ni, kita kena bantras habis-habisan. Salim, bertaubat Salim. Bertaubat. Assalamualaikum. Salim, lalabot. Dia koyak. Saya bagi tahu. Dia kata, buktikan bila masa dia ada hantar orang deal dengan saya. Deal, dia kata, deal dengan saya. Kan saya bagi tahu. Sekarang ini, orang yang datang ini minta untuk tutup mulut. Sebab Salim Kunyit Kongkang ini, mulut dia macam buntut ayam. Kau faham kan? Kau tengok mulut dia kan macam buntut ayam. Jadi geng-geng Pak Bul ni, Salim Kunyit Kongkang. Ni Pak Bul kau, Zamri, Azam Belen, termasuklah Datuk Akbar tu, bengang dengan kau mangkuk.
Jadi dia hantar orang minta aku ni supaya tutup cerita katil kunyit. Fahamkan betul-betul Salim Kunyit Kongkang, sebab mulut kau tu mulut bentuk ayam. Lagi banyak kau cakap, lagi terlepas cakap.